Baik, setelah kita dah ada produk, alright, kalau produk tu dah live, alright, setakat ni produk yang saya masukkan tadi, dia dah live. So, bila dia dah live, dia akan jadi lebih kurang begini. Okay, so kalau let's say kalau anda nak share pada kawan-kawan anda, so anda tinggal klik sahaja, anda klik sahaja dekat sini dan anda boleh nampak all the details semua. Okay, alright, so kita confirm. So dekat sini boleh klik kejap Okay, reactivate. Ni preview. Okay. So anda klik pada bahagian preview. So dia akan keluarkan. Sekejap Alright. So dia akan keluarkan macam mana keadaan produk tu dan untuk orang yang nak membeli. So anda boleh nampak lah dekat sini preview dia bagaimana. Okay. Alright. And then seterusnya kita patah balik. Okay. So dekat sini juga anda boleh edit produk ni kalau anda nak edit. Okay. Anda boleh klik pada ni nak edit. Dan kalau anda nak create ad dekat sini, boleh create ad lah. Cuma saya tak tunjukkan untuk bahagian ad dekat sini. Right. So, jadi produk dah live. So, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak pergi balik, kita nak pergi kepada bahagian promotion pula. So, promotion ni adalah bahagian untuk marketing. So, di mana bila kita dah ada produk, of course lah kita kena buat sedikit promotion. So, kita klik dahulu dekat sini. Right, dan ini adalah bahagian promotion tools yang ada di dalam app Seller Center. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya guys, tetapi semua ni berada di dalam desktop version. So kalau anda gunakan desktop version dia ada banyak lagi. Okay. Alright. So apa yang saya suggest pada anda? Saya suggest kupon dan diskaun. Dua ni saya suggest. Alright. Biasanya orang memang sukalah kepada kupon ataupun diskaun. So jadi saya cuba ambil bahagian diskaun kat sini. Alright. Cuma saya nak bagi tahu pada anda, apa sahaja diskaun kupon yang anda berikan pada bahagian promotion ni adalah tanggungjawab anda. Contoh, anda jual RM100. So, bila anda jual RM100, and then lepas tu anda bagi diskaun 10%. So, bermakna dia akan menolak daripada keuntungan anda. So, itu anda kena faham. Alright, so sekarang ni adalah kita dah klik, kita nak pergi kepada create product discount. So, jadi promotion name apa dia? So, anda boleh tukar dekat sini. Anda boleh tukar lah promotion name anda. Saya letakkan je lah macam ni. Contoh, IFA pula keluar. Okay. Tarikh bila? Contoh daripada 3 bulan 6 hingga 2 bulan 8. Discount, percentage. And then produk, anda boleh klik produk. Contoh ada satu produk sahaja. So, klik done. Dan juga anda tinggal publish sahaja. So, jadi nanti pada 3 hari bulan 6 hingga 2 bulan 8 ni promotion ni akan berjalan. Contoh dekat sini dia minta set price pula. Okay. So set price ni berapa persen anda nak bagi? 10% contoh anda nak bagi Anda nak bagi 10%, and then next, and then publish. So anda agree and publish saja. So, jadi promotion pun telah berjalan di sini. Alright, kalau anda tak nak promotion ni, anda boleh deactivate promotion ni. So, nanti dia automatic akan ada promotion dan juga bila orang beli akan dapat diskaun. So, ini contoh kalau anda nak buat promotion. So, anda juga boleh buat promotion yang lain yang ada di dalam ini. Okay? Itu contoh promotion yang anda boleh lakukan. Alright. So kita jumpa lagi selepas ini untuk lebih banyak lagi knowledge untuk anda.